Lepas kita mandi-manda, kita makan daging rusa. Dekat mana tuan? Dekat Feda Gedangsa. Nampak ni? Anwar Rusa Steakhouse. Kampung Raja Halim, Feda Gedangsa. Kita test daging rusa, daging arnab, kita test sini. Oh, ramai bikers. Mungkin kau buka. Kalau kambing ini juga kambingnya dia rasa bau dia, bau kambing. Ini makan tu dia. Entah. Saya tak belum makan tu kan. Kulit Saya pun tak nak makan. Saya pun Bukan kulit dia. boleh makan. Boleh makan. Boleh. Okey geng, ni lah sup rusa. Sup keting rusa. Kalau kat Betong, sup keting lembu. Ni sup keting rusa. Tengok. Dia boleh rasa. Kulit rusa. We fall into the afterglow. So now this is the perfect night tonight. Oh, it's now or never. Come on, let's light up the sky. Oh, now we're together. Come on, let's light up the sky. Just you. Keting rusa. Let's light up the sky. Let's light up the sky. Just take Geng, kat sini bukan setakat makan je tau. Korang boleh buat apa? Jom. Buat korang Korang boleh datang ziarah. Ini dia. Nampak? Rusa. Nampak? Maknanya daging rusa sini fresh. Tu besarnya. Kan? Best kan? Makan dengan rusa, boleh tengok rusa. wind is blowing. Alhamdulillah, dah selesai makan petang dekat Anwar Rusa Steakhouse. Jom, next. Mana kita? Follow. Jangan lupa subscribe.
kami suami isteri memang tak makan benda ni. Jadi kalau ada mi, kalau ada benda ni, memang kami keluarkan. Kami energik. Taklah, memang tak tahu kenapa tak makan. Yang kenapa tak makan toge? Tak sedap. Dan yang bestnya dekat UTM Resident ni, bawah dia dekat tingkat 1 dia macam-macam food court, macam-macam restoran ada. Sebab ni apa ni? Ni di Ciamo. Di Ciamo ada. Biksu ada. Tu dia Ciamo Mat. Biksu. Pizza Hut. Ada pizza. Tak lain tak ada. Sana ni Burger King. Itu Burger King. Ya, ni kan. Korang kalau datang sini mesti try ni. Memang sedap Ojim ni. Dia punya apa, bubur dia memang sedap. Kau akan try bubur dia, paru dia memang sedap. Dia buka pukul, rasa pukul 10 kot, 10-11 buka. Kungfu ramen. Sambil makan sambil berkungfu. Nak bekam, ni boleh bekam. Hadayan bekam. Macam-macam ada sini. Ini belah barat, belah timur pun tak ada lagi belah timur. Macam-macam je lah. Kau akan nak stay duduk sini lah, duduk UTM ni. Memang biasa bina aku kat sini. Dia mengajar kat sini. Jadi biasa stay sini lah. Ada Speedmart. Nasi Arab. Ni nasi Arab Hadramaut. Kalau terus ke sana kan, terus sana nanti kau akan jumpa food court. Sana pun macam-macam ada. Ni bahagian food court dia. Jom tengok food court dia. Luar dan dalam. Ni bahagian luar. Food court dia bahagian luar, Pak Food Street. Ni semua food court dia. Shawarma ada, pada shawarma. Semua kat sini ada. Ni pagi lagi ni, mungkin belum buka lagi, ni pagi lagi. Buat shawarma dia. Kau nak masak ni. Bakso. Okay, ni bahagian dalam food court. Ada all time white coffee. Pak, ibu dah gemuk. Kau kena lebih macam ni. Tak pernah macam ni, begini. Muhammad Chan Express. Wah. Capci dia, capci. Sebab korang kan nak stay, bolehlah stay dekat UTM Residence dekat Semarak. Search je UTM Residence dan dia akan keluar. Wind is blowing through our hair, the lights are shining
seterusnya. Test yang seterusnya iaitu Mr. Mansur Kopitiam Power. Nampak? Mana ni? Kita dekat Kopi Mansur. Mana? Dekat Di mana? Seremban. Seremban. Okey, ni dia punya kopi-kopi ni. Saya jumpa sekali je rasa dekat tahu. Bawa yang dekat mana? Ada lagi. Dia ada kat sana. Dulu first time saya try dekat mana? Kat mana? Saya dah rasa. Jauh memang tak boleh nak pergi. Itu besar lagi. Dalam kereta. Di mana koko mana? Ni balik koko. Bau. Terima kasih. Mansur Seremban. Ni aku order kopi power. Ni yang original lah. Yang original punya. Tengok dia punya apa yang wah, pekat buat tu. Oh, padu. Lepas tu ni Coco Wallet Power. Coco Wallet. Ni tak ada kopi, cuma ada koko saja. Dia letak sikit apa? Burung wallet punya sarang tu. Betul tu. Ni pula. Ni akan buat deko. Jom test dekat mana ni? Kopi Mansur Seremban. Jom test. Padu. Okey, sebagai tanda hadir kami berdua di sini. Faizal Azizah, right to increase iman. Bismillah.
Lepas ni kita ke mana yang? Kedai makan. Makan. Apa yang nama kedai ni? Jom, lepas ni kita next destination kita cari lemak salai. Yeay. Wind is blowing through our hair, the lights are shining everywhere. From up above and down below, we fall into the afterglow. So now, this is the perfect night tonight. Oh, oh, it's now or never. Come on, let's light up the sky. Oh, oh, now we're together. Come on, let's light up the sky. Just you and I. Let's light up. Memang kat tengah hari dekat rumah putih makan berjambah. Kita cari rumah putih. Jom. Wind is blowing through our hair, the lights are shining everywhere. From up above and down below, we fall into the afterglow. So now, Saya masuk ke oh, oh, it's now or never. Come on, let's light up the sky. Oh, oh, now we're together. Come on, let's light up the sky. Just you and I. Let's light up the sky. Let's light up the sky. Just take my hand and we can run like tigers underneath the sun. The moon is old, the night is young, and this is where we all belong. So now, come let your soul and mind ignite. Oh, oh, it's now or never. Come on, let's light up the sky. Okay geng, ini antara menu-menu yang ada dekat sini Menu yang ada dekat rumah putih makan berjambar. Menu dia. Buat inai daripada pukul 8 pukul 2 pagi. AO ais, sirap ais, Milo ais, segala-gala. Kawan-kawan kayu pergi ke Ni dia. Lagi. tapi banyak. Ni. Lagi. Salai. Kurang lagi. Oh, nampak? Tak berhenti makan lagi. Orang dah berhenti, tak berhenti lagi. Menikmati sungguh. Okay yang
kata-kata untuk video kali ni? Selamat menjamu selera dan selamat datang di sini. Tapi sedap, betul sedap. Dan harga murah. Satu set, 2 orang makan RM35. Siap air. Okey, untuk kata-kata ride kali ni Impis Iman, salah jalan, impis jalan. okey je, nak pesan je kan. Kalau ada motor tu, ada kereta ke kat rumah, janganlah biar bini kat rumah je. Bini pun nak juga ride kan, jalan-jalan jauh. Jangan asyik bini di rumah buang je ride. Jangan macam itu. Kita ride bawa bini. Jadi sama-sama susah, sama-sama panas, sama kena hujan. Oh, dah rasa macam mana ride ni, macam mana. Kata di rumah ada bosan, nanti kau susah. Kita dah bincang. InsyaAllah lepas ni video kami akan buat video ke negara Gajah Putih. InsyaAllah mungkin kita akan terokai Hat Nyai dengan Krabi. Kalau sempat kita terus ke Betong Island, InsyaAllah tunggu video selepas ni. Jelajah negara Gajah Putih, Hat Nyai, Krabi, Betong, InsyaAllah. Betong InsyaAllah, tapi hanya Krabi confirm. Tunggu video seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Saya rasa setakat ini saja journey kita untuk kali ini. Jelajah Pantai Semenanjung. Terima kasih kerana subscribe, like, follow. Terima kasih. Jangan lupa follow kami ni. Nantikan video seterusnya, insyaAllah. Right, to increase iman, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.